Korang rasa ini air sirap gergasi ke? Bukan. Ini adalah Danau Hillier di Australia. Satu-satunya tasik di dunia yang warnanya kekal pink pekat sepanjang tahun. Berbeza dengan tasik lain yang mungkin berubah warna ikut musim. Kalau korang ambil air tasik ni, letak dalam botol, warnanya tetap akan jadi pink. Ia bukan ilusi optik. Kenapa warna dia macam ni? Saintis dapati ia berpunca daripada mikroorganisma bernama Dunaliella salina. Alga ini menghasilkan pigmen berwarna merah, karotenoid, untuk melindungi diri daripada kepekatan garam yang sangat tinggi di dalam tasik ni. Walaupun nampak pelik, air ni sebenarnya selamat untuk kulit manusia. Tapi korang tak boleh minum sebab kandungan garamnya setanding dengan laut mati. Agak-agak kalau korang mandi kat sini, balik rumah terus jadi Barbie tak? Komen kat bawah kalau korang teringin nak pergi.